Okay, kita bersiap nak naik atas kita punya antena 750B tu. Kita nak pasang grounding daripada atas lah. Kita nak share dengan kita punya radio. So, kabel daripada sini. Okay, kita tunggu kat atas macam mana kita buat. Okay, guys, 750 kita, tiang ni sekitar 5 meter je ni, 6 meter. So kita ada RG 216 So sampai sini kita ada penyambungan daripada bawah, daripada radio shack ni. So dari sini kita akan taping kita punya grounding turun ke belakang sana. Kita buat asing lah grounding dia. Okay, begitu. Ni how saya homebrew lah. Tak kawan welding kan. So macam ni setup saya. Okay, kita akan pecahkan kat sini, buat grounding dia daripada sini. Kita tunjukkan grounding ni pakai ni lah. Kita pakai lightning arrestor ni, beli kat Shopee. Dia akan sambung kat sini macam tu guys. Okay. Okay guys, macam ni kita akan sambung dia guys. Nanti kita akan seal lah dengan H-ring ni. Lightning coaxial lightning arrestor. Kita akan seal dia. Nanti ambient tape dan kita akan seal dengan H-ring. Ni grounding dia. Grounding dia kat sini guys. Pergi ke radio, ke antena. Di sini kita akan, kalau lightning strike dia akan terus ke sini, dia tak pergi sana. Okay, kita pakai kabel ni guys, sambung dengan wire 6mm. Terus turun ke lightning arrestor kat belakang rumah kita. Okay, kita balut-balut ni kita tunjuk. Okay, 750B kita. Sebelah sana 80 meternya element. Ini 80 meter element. Kita dah zigzag dia. So kita buat grounding daripada situ. Interface tu wire hijau turun sini sampai ke situ, masuk kat gata ni. Sepadan rumah orang ni terus turun ke belakang rumah kita lah. Nanti kat belakang rumah. Okay, antena tu daripada belakang, wire ground turun di sana, turun material sebelah sini. Sini kita sambung dengan copper 10mm. Seal ni. Wah ni guys, dah seal.